Kebakaran besar mengakibatkan 4 kilang musnah di Taman Ceras Jaya, Balakong pada Sabtu malam. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar, pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu pada jam 9.24 malam sebelum menggerakkan sebuah jentera bersama pasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bandar Tun Hussein On ke lokasi bagi tindakan segera. Hasil pemeriksaan mendapati kebakaran membabitkan 4 kilang dengan setiap kilang berkenaan mengalami tahap kemusnahan berbeza iaitu 50%, 80%, 90% dan keseluruhannya 100%. Kerja-kerja pemadaman kebakaran 4 kilang itu telah menggunakan aset jentera milik bomba serta unit drone turut digunakan bagi membantu pemantauan udara. Tambahnya, keseluruhan api berjaya dikawal daripada merebak pada jam 10.18 malam. Operasi pemadaman turut mendapat bantuan daripada BBP Seri Kembangan, BBP Kajang, BBP Jalan Hang Tuah, BBP Ceras, BBP Bangi, BBP Petaling Jaya, Pasukan Bomba Sukarela PBS Serdang serta Polis Diraja Malaysia PDRM.